yang korang boleh dapat dekat pasar malam tu, tapi dia fancy. I just want to be on my bed. Sudah keluar, awan sudah Ni apa? Yes. Assalamualaikum. Hai semua, selamat pagi. Hari ini hari Selasa 20 hari bulan 5. So, anda kembali lagi di channel saya. Saya Syaira. Okay. Syaira ada cerita. Hari Isnin tu, ya Allah, I punya muka, pipi semua penuh dengan merah. Lepas tu, dekat dahi ni dia ada bintik-bintik tapi tak merah sangat. Dekat dagu pun sama. Dekat hidung adalah satu kat sini. Syara macam aku shock. So, sambil saya drive pergi kerja, sambil saya fikir apa sebenarnya yang berlaku dengan kulit muka saya, dia tidak akan break out secara tiba-tiba. Jadinya saya menganalisa segala root cause yang menyebabnya muka tu tiba-tiba dia terkeluar toing. Mungkin sebab Syaira tak basuh brush makeup, berus yang kotor tu dia akan break out lah kan. Itu yang terjadi pada hari Isnin. Okay, so recovery time mengambil masa dalam 2-3 hari jugalah untuk macam calm down the skin. Hari Selasa tak buat apa-apa. Hari Rabu tak ada benda yang best. Hari Khamis Syaira jumpa my ex colleague. Lama gila tak jumpa dia. Last time adalah mungkin almost setahun tak jumpa. Wow. And then hari Jumaat pun Syaira pergi jumpa kawan Syaira. Kita orang makan kopi. Dessert dia yang ini halal and sedap. Dessert dia tahu fufa yang korang boleh dapat dekat pasar malam tu, tapi dia fancy sebab apa? Dia ada kondimen lain. Selain daripada dia halal, dia pun sedap. Tak rugilah korang nak try. Kalau korang tak tahu nak order apa, korang boleh try order yang ni dulu. Hari Sabtu Syaira tak buat apa-apa. Syaira just bersihkan bilik yang dah bersawang-sawang tu. Lepas tu saya bermalas-malasan. Saya suka sangat di mana hari yang saya boleh bermalas-malasan. Tak ada siapa yang boleh kacau saya. I just want to be on my bed. Berada di katil bermalas-malasan untuk seharian tanpa orang marah, itu adalah syurga dunia. Hari Ahad adalah hari yang paling seronok bagi saya sebab saya dan juga kawan saya, kita orang decide untuk pergi Desaru. Sekarang bukanlah masa yang sesuai untuk pergi ke pantai ataupun untuk pergi buat aktiviti-aktiviti luar. Sebab apa? Kan macam ni kan, sekarang korang tengok kan, kat luar sangat panas. Syaira tunjuk. Korang tengok kan? Nampak? Very bercahaya, very panas. Tak adalah very sangat, tapi panas lah, ada matahari. Bila petang, korang tak boleh expect cuaca ni dia akan jadi macam ni. Dia akan panas sampai ke petang. Mungkin lepas Zuhur dia dah tukar dah mood dia. Mungkin lepas Zuhur mood dia dah nak ke hujan. Kita tak pernah tahu. Dan itulah yang terjadinya pada hari Ahad. Syaira bangun kan, lepas tu tengok ada matahari. Okay, Alhamdulillah. So kita best lah kan nak pergi pantai, ada matahari semua. Cantik lah kalau ambil gambar, ciling-ciling dia semua kan. Tapi masuk je dekat area dah nak sampai macam Pengerang macam tu, dah start nak hujan. Sampai je ke Pengerang, langit dah kelabu. Macam langit sudah kelabu, awan sudah menutupi matahari, awan mendung sudah berarak. Tanda-tanda akan berlakunya hujan. Betul, hujan. Renyai-renyai? Bukan, lebat. Mungkin ada di antara korang yang duduk JB ataupun Johor, ataupun mungkin ada plan nak pergi mana area-area Desaru. And then let's say lah, kalau korang tak tahu nak makan apa, you want to eat something fancy, you want to go to the cafe, you want to do a cafe hopping, Syaira sangat-sangat recommend korang untuk pergi ke Yard & Co. Dapat makan sambil melihat, ataupun melihat je lah, menghirup tak, melihat pemandangan yang cantik, laut, sangat calming, sangat healing, sangat macam
stablekan balik mood kita kan. Makanan dia Syara rasa okey. Syara order hot chick ni. Hot chick ni dia macam grilled chicken chop. Tapi selalunya kan kalau chicken chop kita makan it's either dia akan bagi black pepper sauce ataupun mushroom sauce kan. Tapi yang ni tidak. Mungkin sebab tu nama dia hot chick. Dia bagi sos pedas. So kepedasan dia dalam 6.5/10. Tapi tak adalah pedas yang macam korang makan cili padi ataupun makan belacan ke, tak. Seseorang yang perlukan sedikit kepedasan dalam makanan, saya suka hot chick tu, hidangan yang itu. Carbonara ni saya tak recommendkan untuk korang order jikalau korang jenis yang cepat muak. Sebab carbonara yang ini memang carbonara taste bud orang Mak Saleh lah. Memang jenis yang sama belacan, cili padi, krak-kruk. Korang jangan bermimpi nak order carbonara Kalau korang yang tak minat sangat makan benda yang creamy, benda yang tak pedas, jangan order benda tu sebab korang akan menyesal. Tapi let's say lah kalau korang memang suka makanan western, korang memang okay makan something yang creamy, very cheesy, korang boleh order yang ni. Disclaimer, untuk Yard & Co, Cafe Yard & Co ni dia tak ada seja halal lagi, dia tak ada chop halal lagi daripada Jakim. Kalau korang tak okay, it's okay, pergilah cari kedai lain, no problem. Kembali, and then kita orang order satu makanan ni, satu meal ni, which is lobster. Okay, lobster ni kita orang saja je lah nak order kan, sebab honestly Syara belum pernah lagi rasa lobster yang fresh. Sebab apa? Kalau korang pergi area Pengerang ke Desaru ke, dia orang memang offer seafood, makanan-makanan seafood sebab dia dekat dengan laut. Lobster tu dia macam tak ada highlight. Dia macam mana? Dia itu je lah rasa dia fresh, rasa dia sweet. Itu je. Dia tak ada macam rasa macam masam-masam manis ke, pedas-pedas ke, tak ada. Let's see lah kalau lobster tu tak fresh, hidangan tu jadi tak sedap. Tapi adakah Syara recommend korang untuk try? Sekarang Syara tengah menghadapi kesusahan, sengsara belum lagi sebab belum start. Syara kena buat satu benda yang sangat lain dengan job scope saya, tapi saya perlu buat. Kedai bawah dia tengah renovate, sebab tu ni okay macam ni. Bidang kerja saya adalah berkaitan dengan office, any like documentation ke. Tapi jikalau berkaitan dengan drawing, Syara quit left. Adakah saya tahu macam mana nak buat? Saya tahu 4 bulan lepas saya tahu. 4 bulan kini saya dah tak tahu dah macam mana. Adakah saya dapat melakukan kerja ni? Saya tak tahu. Tapi marilah kita bersama-sama berdoa agar kerja ini dapat dilaksanakan dengan berjaya, sempurna, kulai jaya. Jom kita buat, kita try buat. Kita akan cuba. Kita tidak akan mengalah. Okay? Kita tidak akan mengalah sebab kita bukan insan-insan yang lemah. Kita bukan insan-insan yang senang give up. Apa-apa pun bismillahirrahmanirrahim, supaya setiap drawing ini mendapat keberkatan. Bila apa-apa dah gantuk. Baru 1 minit sudah tidak faham. Untung basah, mana inilah basah. Saya dah first time ke hidup. Kita buat tagline lah. Korang lunch apa tu? So komen down below. Hari ni korang kerja lunch apa? Nak tunjuk juga. Lontong. Sedih. Ni apa? Benda ni makin lama makin memeningkan, makin merungsingkan, makin sengsara kat sini. Dimension tak jumpa. Update. Sekarang pukul
6.23. Drawing masih lagi belum siap. Jom kita balik. Esok kita boleh sambung kerja kita dengan produktif. Yeah. So tu je video untuk kali ni. Hope you guys enjoy video macam ni. And thank you so much pada yang dah subscribe, yang komen, yang like bila video Syara. So see you guys on the next video. And jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Bye bye.